Hai guys, hari ni kita nak buat video di Canaboy punya campsite yang terletak di Jelebu lah. So jadi mari kita tengok sama-sama. One eternity later. Hai guys, hari ni macam tadi kita cakap, kita nak buat video dekat Canaboy punya campsite dekat Jelebu. Ni dengan abang saya ni, Abang Ai, yang akan explain kat kita apa yang Canaboy punya campsite ni boleh offer. Untuk akan datang, you all nak datang sini nak camp ke, nak apa ke, nak barbecue ke apa, sini semua ada. Okay bang, macam? Baik, okey. Let's go. Okey. Macam mana? Seronok sini. Tengok keadaan. Memang seronok lah kalau apa, hutan-hutan macam gini, tak ada bising-bising kanan kiri semua, tak ada lori, tak ada bas, tak ada kereta lalu lalang, lalu lintas, traffic light tak ada. Tenang je, aman. Yalah. Sesuai untuk orang bandar lah. Yalah, untuk chill wind down lah. Habis apa kat sini offer bang? Ini ada tempat penginapan, bukan penginapan, yang santai-santai macam kemah ni semua kan. Okey. Jadi dia orang datang, dia lepak-lepak ramai-ramai. Ini pun macam kemah. Jadi apa perbezaan dia yang ada dengan ni dengan yang sana? Yang sana dia lebih kepada open, santai-santai je open. Okey. Yang ni dia macam close lah, macam Rapat-rapat lah. Sini kan kampung kan. Cuma sini dia terapkan dengan sendirinya, orang bandar dia akan dapat teraplah budaya orang kampung sini, menghormati itu kan. Dan yang paling penting, menghargai dan mencintai alam. Yes, definitely. Tapi ni, wah ni dia punya tent yang diorang dah standby kan lah. Yes. Tapi still nak kena bawa tent sendiri kan? Ya, betul. Kemudian yang dapat suasana tu pada waktu malam lah. Bila dah menjelang malam, suasana tu menjadi hening. Tapi nak cakap pun, kita sekadar cakap, tapi kalau dah sampai sini dia akan rasai. Okey, sekejap sebelum saya lupa. Sekarang dia kasih macam gini kemah, tent. Habis kalau saya datang sini saya tak ada kemah. Ada disediakan. Diorang sediakan? Ada. Oh my god! Wow! Guys diorang ada simpankan tube untuk mandi manda. So dah tak payah nak pakai sendiri punya tayar kereta lah. Nak keluarkan tube. So tak payah buka tayar kereta. Pakai ke? Habis ni kan tube tayar lori. Buat lori buka sendiri tayar, nak pakai sendiri kan sini dah disediakan. Kan lagi senang. Tengoklah. Betul yang lah. sesuai lah kan. Betul lah, betul. Apa lagi nak tanya dia lagi? Punya, guys tengok dia punya sini, dia punya jeram dia ni lagi menarik. Menarik. Sini pun ada singki-singki juga Ada disediakan. Maklumlah, kadang-kadang ada grup-grup dia nak masak air ke apa kan. Disediakanlah masing-masing. Okey. Kalau nak cara kampung betul-betul macam orang-orang dulu, dia buat tungku, ambil kayu, bakar untuk masak atas tungku. Nampak? Sebab sini kan batu-batu banyak. Jadikan tungku, tahu tungku? Sam, tungku tahu? Bukan tungku gajah ni. Tungku ni letakkan batu macam ni, ya kan? 3 batu itu gini. Tungku 3 letaklah periuk ke apa semua. Survive lah kira. Survivor lah. Survivor tu. Okey. Itu lah. Waktu malam semua dia orang akan kreatif sendiri lah. Saya tengok ni dia akan sendiri fikir macam mana kan. Bunyi je bang dah seronok. Ini ada macam bunyi lori tak? Tak ada kan? Ada. Tak bunyi lah sama macam lori. Kalau dia air ni ada horn dan mungkin macam lori. Dia tak ada horn ni. Sebab aku nak tambah horn ke? Aneh. Tapi tanya-tanya bang, nak kat mana tu? Nak buang benda-benda tu? Ada. Ada tandas disediakan. Ada tandas tandas pun ni disediakan. Sana pun ada. Tu. Ada tanda dia tu, lelaki dan perempuan.
tengok itu. Sana ada. Ya kan? Tempat perkelahan, perkemahan. Jadi dengan Dari pengalaman abang, pelihara dan terjaga. Pengalaman abang orang-orang apa yang selalu datang sini? Banyak orang luar lah. Orang luar. Orang daripada Apa luar. yang diorang nak cari kat dalam sini? Dia nak, abang fikir dia nakkan ketenangan lah. Tengok gaya macam tu, ketenangan, jiwa. Jiwa orang kacau Tak tahulah. Mungkin mengobat hati yang remuk lah. Oh my god. Okay. Hati pun ada remuk Ada kecil kena puntal-puntal. Tak tahu lah. Betul tak? Tapi dia sampai sini jadi happy. Abang tengok, alamak happy. So tak payah makan ubat dah? Tak payah lah. Alam makan mengubat dia. Alam. Bagus tu Man. Bagus. Alam. Wah, saya tengok Apa lagi? Bulu-bulu pokok-pokok ni. Ini memang dikekalkan. Tak. Apa nama benda-benda yang tu kita kekalkan semula jadinya. Nanti kalau waktu pagi adalah bunyi-bunyi yang tak pernah kita dengar. Bukan hantu, bukan. Okay. Tak ada. Pagi mana ada hantu? Tak ada. Pagi tak ada hantu. Macam beruk, kera, gitu kan. Yang berbulu lah. Yang berbulu lah. Apa masalah ada. Kalau kadang-kadang nak rasa macam duduk orang-orang zaman dulu, ada disediakan tu rumah. Ini rumah Rumah. Ni Istana Sangkut bang. Istana Sangkut Ni Istana Sangkut. Sangkut lah. Nak kembalikan nostalgia. Yang penting hujan kita tak kena hujan. Yalah. Ya kan? Pasal kalau camping kalau tak betul ada yang minat. Ya. Dia naik atas nak dapat suasana kan. Macam mana orang-orang dulu. Hujan lah bang. Boleh tahan hujan Budak-budak zaman sekarang saya rasa tak boleh bang. Sekejap sakit dah bang. Mari kita berteduh lah. Bang. Kita teduh lah. Tengok. Berteduh Berteduh lah. Tak ada masalah. Kalau ibarat ada hujan ke apa ke. Hujan malam. Ada tempat berteduh. Okey. Ya kan? Kalau panas, kita berendam kat sungai. Betul lah. Wah, semua ada lah Alhamdulillah, itu lah. Okey guys. Hari ni kita punya video. Kita dah tunjuk tentang Kenaboy punya campsite. So you all kalau ada hajat, berniat, boleh DM kita. So boleh booking tempat. Nanti dari sana pun dia tahu harga lah. Yalah. Sehari apa. Okey. Kita support-support lah. Okey. Hujan pun dah turun lah. Hujan dah turun Okey lah, hujan pun dah turun. Hujan pun dah turun. Air kain di jemuran. Betul. Macam Piramli. Ni saya pun dah lupa bang. Hujan dah turun. Okey. So ni untuk video kita hari kali ni. So standby dan tunggu ke episod dan video akan datang. Adios. Amigos.